Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Iyah nak goreng peta. Goreng kering. Goreng lain lah sikit goreng kering. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia deh. Bahan dia sikit je. Ayah perlukan peta lah. Peta mata besar-besar ni. Peta, ikan bili. Lepas tu ni bumbu dia. Bawang putih, bawang merah, lada besar. Kalau suka nak buat lada kecil pun buat lada kecil je. Biar dia pedas deh. Okey. Jadi peta ni Ayah siang gini. Ayah tak koyak dia. Waktu tu kita tengah ni buang. Oh ni tengah tu ada isi tu buang. Kita ambil isi dia saja. Kita buang tepi dia dulu. Biasa tu ambil isi saja kan. Ni dengan kulit-kulit ambil. Kita buat gini sahabat-sahabat. Okey, kita buat semua. Okey, sahabat-sahabat. Ni apa nama ni? Di bawang kita ni kita chopper deh. Sebab tak beri banyak air. Tak beri banyak air. Kalau nak buat, dah ada jarum pun juga. Kalau blend kan dia banyak air. Chopper tak banyak air. Tak berapa lumak sangat harga ni. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita goreng peta kita ni. Kita goreng peta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia masuk lah. Okey, sahabat-sahabat ni masukkan ni kita. Dah kita
Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita gorengkan bili kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia garing lah. Okey, sahabat-sahabat. Ni ikan bili kita pun garing ni. Kita tutup api. Ini ikan bili kita. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita nak masuk ni. Nak masuk nak tumis ni. Bawang-bawang kita ni, bawang nak yang chopper ni kan. Nak guna minyak yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia garing ni. Kita goreng sampai dia garing. Okey, sahabat-sahabat ni. Ni garing dah ni. Ni yang bubuh ni sikit bubuh serbuk ni sikit. Sebab nak suruh nampak comel sikit dah. Dia bubuh. Okey. Pucat ni. Setelah dia garing tu dok, kita bubuh air sajawu sikit. Garam bubuh sikit. Sikit tu lah sebab ikan bili masin tu. Bubuh rasa sikit. Lepas tu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk dah goreng kita ni. Okey, sahabat-sahabat, setelah sambal kita ni, goreng petang kita ni sejuk ni, kita pun bubuh ikan bili. Okey. Sekarang kita kawuk. Okey, sahabat-sahabat ni masuk ni. Okey,
Okey, sahabat-sahabat ni sambal peta kita, sambal kering. Sambal kering peta kita. Okey, sahabat-sahabat. Penuh dah goreng gini. Biasa tu nak payah goreng tu. Nak payah buat sambal kan, kita ambil isi saja. Lepas tu benda tu dia berai-berai sikit kan. Ambil isi saja ni dengan kulit-kulit ni. Buat cara gini sekali sahabat. Memang sedap. Kita makan kulit-kulit semua gitu. Okey lah sahabat-sahabat, nak payah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nak payah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah support nak payah. Kita jumpa di live video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye.